4 sebab asyik ngantuk walaupun cukup tidur. Pagi-pagi ngantuk, tengah hari, petang, awal malam pun ngantuk kalau tak kena kopi. Sebab apa? Pertama, insulin roller coaster. Bila ambil karbo berlebihan, gula darah naik mendadak, lepas tu jatuh menjunam. Badan terkejut nak stabilkan balik paras gula tu yang rasa lembik sampai ke malam. Kedua, insulin resistant. Saya dah banyak kali sebut, boleh rujuk video-video sebelum ni. Ketiga, beban pencernaan. Nak hadam nasi sepinggan membukit masa makan tengah hari tu ambil masa 4 ke 6 jam. Selagi perut tak habis kerja, tenaga semua kena panggil pergi perut. Sebab tu otak rasa nak rehat. Dan keempat, silap teknik tidur siang. Tidur lebih 30 minit buat otak masuk fasa tidur nyenyak, deep sleep. Bila bangun, rasa pening lalat yang boleh kacau mood sampai malam. Nak repair macam mana? Cuba kurangkan nasi putih, lebihkan sayur dan protein. Makan mula dengan sayur, akhiri dengan nasi dan cuba minum 1 sudu cuka apple dalam segelas air sebelum makan untuk lock paras insulin. Paling penting, lepas makan jangan terus baring. Pergi jalan kaki 10 minit bagi darah jalan. Lagi, kalau bacaan gula darah nampak normal, cuba dapatkan bacaan insulin. Perut pula, kena kurangkan keradangan dan bantu seimbangkan mikrob yang kerja cernakan makanan. Badan kita ni amanah, kena faham cara dia bekerja, baru kita tak cepat tua sebelum usia. Jom, Malaysia Fit.